Dilahirkan pada 4 November 2013 di Hospital Tuanku Jaafar, merupakan anak kedua kepada pasangan Rushdin bin Motaha dan Nurul Asima binti Abu Nawas. Memulakan pendidikan awal di Smart Reader Lavender Heights dari tahun 2017 hingga 2019, sebelum meneruskan persekolahan di SK Taman Seri Pagi bermula tahun 2020 hingga kini. Sepanjang tempoh persekolahan, beliau menunjukkan prestasi yang konsisten dalam bidang akademik. Beliau dikenali sebagai murid yang rajin, berdisiplin serta mempunyai kemahiran belajar yang baik. Usaha berterusan yang ditunjukkan sentiasa membuahkan hasil, menjadikan beliau antara murid yang cemerlang di peringkat sekolah. Sepanjang tahun ini, beliau telah mengharumkan nama sekolah melalui pelbagai kejayaan. Dalam pertandingan bicara berirama peringkat daerah, pasukannya meraih tempat kedua, manakala beliau sendiri dinobatkan sebagai konduktor terbaik. Dalam arena olahraga, beliau muncul juara MSSD Olahraga 2025 dan seterusnya meraih tempat keempat di peringkat MSSNS. Ketekunan yang sama turut membawanya muncul juara MSSD Merentas Desa 2025, menjadikan tahun ini antara pencapaian terbaik dalam perjalanan pendidikannya. Dalam bidang pengakap, beliau menunjukkan komitmen yang tinggi melalui penyertaan aktif di peringkat sekolah, daerah dan negeri. Beliau telah menyertai PPNS Campuri X Jota Joti 2024 dengan jayanya, serta mengambil bahagian dalam program Hari Pengakap Malaysia 2024 yang menekankan disiplin, kerjasama dan pembinaan sahsiah. Dedikasinya turut diiktiraf apabila menerima sijil Gold bagi Jota Joti Jamburi 2023 sebagai pengiktirafan terhadap penglibatan cemerlang dalam aktiviti komunikasi, kerjasama dan kepimpinan. Sepanjang tahun 2025, murid ini terus membuktikan semangat juangnya dalam arena taekwondo. Pada Mei, beliau meraih emas pumsai di 2ND Hana Open Championship. Disusuli emas paring U13 di Ohanaria National Festival pada Julai. Pada September, di kejohanan antarabangsa ITF di Melaka, beliau membawa pulang gangsa patenis dan menutup tahun dengan cemerlang apabila memenangi emas paring di Malaysian ITF 1 ST Women Championship pada November. Inilah murid yang melangkah dengan disiplin, berjuang dengan berani dan membuktikan bahawa usia muda bukan penghalang untuk menjadi seorang juara. Untuk mencapai kejayaan pada hari ini, ada beberapa faktor yang utama. Yang pertama, sentiasa berdisiplin dan menjaga adab. Yang kedua, fokus dalam akademik dan latihan. Yang ketiga, konsisten dalam latihan. Yang keempat, selain itu, pengurusan masa juga penting. Yang kelima, ataupun yang akhir sekali, sentiasa menjaga kesihatan dan berkawan dengan rakan yang positif. Dengan cita-cita untuk menjadi seorang peguam, beliau terus berusaha gigih untuk mencapai impian tersebut. Semangat, keterampilan diri dan pencapaian yang dimiliki menjadikan beliau layak diberi pengiktirafan sebagai tokoh murid Sekolah Kebangsaan Taman Seri Pagi tahun 2025. Sekalung tahniah diucapkan kepada Nukaisara Rauda binti Rushdin atas kecemerlangan yang membanggakan sekolah.